Kali ni kita surgery untuk GERD kan. Dia ketatkan balik sphincter yang dah longgar tu. Nurse kata mungkin aku punya operation dalam pukul 11 macam tu kot. Doakan saya berjaya guys. Amin. Seram. Hingga 3 jam macam tu. So after operation ni rasa macam nak bernafas tu sakit. Tapi doktor kata tu temporarily je. Kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Buku besar dekat bilik ni. Okay, jom tour ward kita. Saya ambil bilik besar sebab saya tak nak share. Okay, bilik dia macam ni je. Tapi selesa lah. So, suami saya boleh teman. Begitu. Begitu. Ada Netflix lah. Wah, ada Netflix guys. Okay, so kita tunggu je lah doktor. Takut. I'm so scared. Scared lah. Takut lah apa-apa kan. Last masuk ward bila? Masa beranak. Masa beranak tu pun Caesar. Lagi dahsyat kan dia punya ni kan. Komplikasi dia. Tapi alhamdulillah lah semua dipermudahkan. Kali ni kita surgery untuk GERD kan. Dia ketatkan balik sphincter yang dah longgar tu. Tu dah sebab terjadinya GERD. Muscle dia kat area situ dah weaken. Macam tu. Boleh pakai TV ke? Satu hari semua ada. Setiap hari ada. Dulu kan orang tipu terlalu. Jadi kita macam saya pun waktu pemilihan kita akan tipu berapa di super cabang. So di peringkat cabang masih lagi satu anggota satu lagi. Nanti kalau nak kencing dalam ni, lepas tu teruskan dari kita. Okay. Saya dapat ni untuk post op nanti. Kena untuk paru-paru, lung capacity prevention lepas operation. Dan ubat ni kena makan sekarang. Vitamin D makan je lah kan. Ubat dia D-Cure. Rasa macam minyak. Oh, bentuk dia macam ni. Mungkin exercise kot. Exercise untuk kita punya paru-paru kot. Takut. Okay, dinner dah dapat. Tadi sister nurse ada masuk tau. And then dia bagi tahu pasal after operation. Apa-apa sekian kan dia ada bagi tahu. Lepas aku operation, aku punya Hanata hernia ulu hati longgar tu kan dia ketatkan balik kan. So lepas aku operation benda tu, aku kena on liquid diet, which is aku kena blend semua makanan aku. And aku tak boleh makan macam orang normal. Kau faham tak? Ni nasi-nasi macam ni tak boleh dek. Ni tak boleh. Kau kena blend semua. Dan makan pun sikit-sikit. Air pun makan kena suka-suka aku macam apa. And kemungkinan aku akan turun juga berat badan sebabkan kita makan macam tu kan. Macam air kan. Aku dah kurus. Nampak ni? Aku ni memang dah kurus. Memang dah saiz XS je. Sebab aku memang jenis jaga makan. And aku buat calorie deficit, minum protein shake semua tu lah kan. Bila dia cakap boleh kurus, aku macam aku dah tak nak kurus. Ini dah cukup dah bagi aku sebenarnya tak. Dah cukup. Aku tak nak kurus lagi. Dia kata kemungkinan 2 minggu pertama you akan nampak cengkung. Aku macam Sekarang aku ada terfikir, patutkah aku buat lagi kau faham tak? Sebab dia kata time recovery tu kau memang kena kira macam makan pun kena blend semua macam baby. Sebab benda tu baru ketat. And dia baru tarik balik like kedut-kedut yang ada dekat kita punya sphincter tu. Sebab perut aku dah naik ke atas sekarang ni, GERD kan. Kalau GERD perut kita dah naik atas daripada ulu hati tu. Ulu hati dah longgar.
So diorang nak ketatkan balik supaya asid tak keluar. Bila asid keluar, itu yang mengakibatkan aku punya dada sakit and so on. Faham tak? Itu sebab dia. Okay, ni aku nak tunjuk keadaan badan aku sebelum aku buat ketatkan spincher untuk hiatal hernia aku untuk GERD ni kan. So ni badan saya. Okay, memang kecil sebab berat saya 55. Okay, tak sure lah lepas surgery berapa. Sebab kita akan makan bubur kan. Kita tak boleh makan benda-benda yang keras. Risau sebab baru-baru operate kan. Ketatkan kita punya esophagus punya ni. So bila ketat, kita kena makan benda yang like liquid diet. Okay, see perut saya. Perut saya cantik je korang. Walaupun saya pernah beranak Caesar, perut saya masih cantik. Nanti kita tengoklah macam mana keadaan ni. Doakan saya guys. Aduh, takut, risau. Dia bukan risau apa, dia risau macam kuatkah aku nak menahan makanan lah. Kuatkah aku? Sebulan dia kata kena jaga makan at least. Jangan langgar pantang, dia cakap. And lepas operation, you akan rasa macam tak selesa dekat area sini. Kadang-kadang doktor kata macam ada setengah orang dia rasa macam tak bernafas, tak boleh bernafas sangat. Aku cakap, aku ni dah lah ada anxiety weh. Aduh, takut lah. Tapi penat gas asyik naik sampai sini, masam and so on. Kau faham tak? Tapi sampai bila? Bila aku minum susu, kan aku dah lama tak boleh minum susu. Gas naik sampai sini, masam habis. Kadang-kadang sakit lah dada aku, habis. Gas-gas semua keluar. Dekat badan-badan semua sakit. Okay, lauk kita hari ni. Allah, semoga aku sihat ya Allah. Takut. Aku nak makan dulu. Makan makanan hospital. Doakan saya guys. Menu kita pada hari ini ada ikan apa pun aku tak tahu. Ada buah, ada sesaya. Boleh. Sedap. Nanti dia akan tabuk tau perut aku ni. Tak cantik lah perut aku. Aduh. Sakit sangat ke rasa air? Boleh lah, rasa air tu jalan. Rasa sejuk kan? Teruk juga GERD sampai masuk hospital. Semoga cepat sembuh Bella. GERD saya dah okey. Sekarang ni gastrik. Kadang-kadang kalau salah, alamak kenapa beraya. Kadang-kadang kalau tersalah makan je. Sekarang ni saya malas nak hadap benda tu. So saya rasa saya kena ketatkan balik saya punya hiatal hernia tu. Oh, dia ambil darah. Sakit mami. Touch. Say hey guys. Louder lah. Guys. Mami going hospital. Mami nak repair hiatal hernia. Mami. This yes. Mana yes, mana no? This. Yep. No. Allah. No. Baik, salam mami. Mami tak ikut tau. Mami tak ikut tau. Ma, sayang sikit. Sayang sini. Sayang sini cepat. Sini. Sayang. Salam betul-betul. I want follow go upstairs. Mana boleh. I want go to I love you. I want go to. Tak boleh. Okay, mari kita semak apa yang ada di dalam bag ini. Colgate, toiletries,
Sabun mandi semua. Lepas tu ada tuala tadi. Jomlah kita mandi. Kalau kita nak pergi tandas, buka. Macam princess yang pakai kan? Ha? Okay, macam princess. Nak selimut tak? Nak pakai selimut tak? Macam nak lah. Tarik selimut. Okey. Oh. Okey. Tali dia panjang, jangan risau. Boleh backfill ni. Okey, so saya dah setting. Okey, kata macam ni tau. Oh. Dia gili-gili sekejap ni. Maksudnya dia bukannya pump sentiasa. Kan? Okey. 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 Nanti kalau apa-apa tak ni panggil je kita. Okey. Alright, welcome. Okay. Yang ni yang last punya tau. Sehari 4 kali sirap ni. So yang ni sebelum tidur punya. Nanti sebelum Ni boleh bersila ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okay. Cuma jangan kufu bandar je. Okey. Takut tercabut. Keluar sini. Alright. Thank you. Okay. Korang sekarang dah menunjukkan pukul 11.30 ya. Aku nak tidur dulu. Nanti pagi esok pukul 11 je tu kena OP kot. Aku kena start puasa pukul 2 malam. So see you guys tomorrow. Good morning. So sekarang pukul 10.30 pagi. Aku dah mandi. Semalam Nus kata mungkin aku punya operation dalam pukul 11 macam tu kot. 10-11. Sebab aku orang ketiga kan. Sejuknya. Doakan saya berjaya guys. Amin. Seram. Thank you MSC Medical Center. Siap bagi buat tangan lagi. Management diorang bagi. Tapi aku tak boleh makan sebab aku kan ni puasa untuk OP je lagi. Tapi tak apa. Walaupun kejap lagi kita makan liquid food, nanti lama-lama sikit kita suruh dia blend je benda semua ni. Operasinya berapa lama? Biasa sejam lebih. 2 jam. 2 jam hingga 3 jam macam tu lah. Tak tahu. Fashion plus ni udah banyak. Next number? Dah. Mereka masih lagi komited tentang soal ini. Dan lebih-lebih dari Amerika susah nak ambil insurans sekarang sebab soal bajet. Tetapi kalau EV Dah settle operation. 5 lubang babe dia tebuk. Sekarang perut aku still lagi kembung. Sebab dia masukkan angin kan. Lepas tu after operation ni rasa macam nak bernafas tu sakit. Tapi doktor kata tu temporarily je. Semua macam tu. Dan bahu aku ni sakit gila. Memang efek dia macam tu. Siapa buat like repair hiatal hernia tu memang akan rasa macam tu. Dan dia kan buat fund duplication sekali kan. Balut kita punya saluran tu bagi ketat balik. So sekarang ni aku punya ni dah ketat balik. Acid tak boleh nak keluar lah. Seksa nak bernafas pun seksa. Yang parut-parut yang lubang-lubang ni tak sakit. Sebab aku rasa, sebab aku dah pernah Caesar. Aku rasa Caesar lagi sakit kan. Yang parut kecil-kecil ni, dekat perut ni, ada total 5. Itu tak sakit, tapi yang sakit dekat sini. Sini. Dia dah ketatkan lepas tu kat bawah ni. So bila kau tarik nafas, okay babe. Boleh overthinking tau. Ingat sakit jantung ke apa tadi kan. Tak nafas je sakit. Tapi memang macam tu doktor cakap. Sebab benda tu dah ketat. Dia dah repair. So kita tengoklah esok macam mana.
aku still pakai ni untuk bagi perjalanan darah tu lancar. Tadi aku dah jalan sikit dalam bilik ni kan, takutlah juga ada, dia kata kena bergerak lah biar tak ada jadi block. Cakap pun kena slow je. And aku kena intubate tu full bius. And then dia masukkan tiup pernafasan dekat dalam mulut ni. Itulah intubate nama dia. So now saya nak rehat, masih lalu lagi. Nanti kita update, okay? Nanti aku update macam mana sebelum dan selepas apa yang aku rasa. Buat sementara ni 2 minggu ni aku kena liquid diet je, which is bubur pun kena blend hancur, betul hancur, sangat hancur. Nak telan air pun aku rasa macam like penuh sampai ke tekak. So kena slow sangat, tak boleh laju sebab dia baru lagi ketat kan. So selama sebulan aku kena makan benda yang like bland. Aku tak boleh makan macam orang biasa dulu. So kemungkinan berat aku memang akan turun. Kalau aku tahu, baik aku tak ada diet hari tu, kuruskan badan. Sekarang aku dah kurus kan. Lepas tu buat operation ni lagi bertambah kurus sebab kita duk buat diet liquid kan. Tak boleh makan makanan macam orang biasa. Lepas sebulan baru boleh tu pun slow. Ni guys, nak mandi. Aduh, nak spender situ. Tadi dietitian dengan physio dah datang. Macam biasa menu kita hari-hari macam ni lah wak. Hancur betul. Sakit bahu. Sakit sini. Semalam nak telan lagi susah. Sebab aku punya esophagus tu dah ketat kan. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya dapat makan lah. Betul-betul hancur je nampak. Oh, dia lalu dekat sini. Sakit oh. Kena telan sikit-sikit. Yes, sekarang ni kita nak jalan sebab doktor suruh jalan. Ada angin lagi yang gas dia letak dalam perut kan. Nak bagi angin tu keluar kena aja jalan. Doktor cakap 5 ke 10 minit. Kita jalanlah hari hospital. Tak batuk pun takut. Saya nak keluarkan kahak ni tapi saya takut. Ni doktor yang aku repair, aku punya hernia repair GERD tu kan. Yang ni lah.
Ni dia buat untuk ni. Bahagian perut-perut, GERD semua tu dia buat lah. Okay, day 1 post OP. Sekarang pukul 3 petang. Hari ni rasa macam apa? Sekejap aku pakai dulu benda lah ni. Kita nak duduk. Hari ni rasa nak telan makanan tu macam adalah rasa sikit-sikit. Semalam memang rasa sakit gila. Air still sakit lagi, tapi sakitnya. Aku tak tahu kenapa aku telan air yang sakit, bukan makanan. Padahal makanan lagi pekat kan. Sebab kita kan kena makan like this one, yang lembik-lembik macam ni. Tapi aku dah kentut dah tadi sikit. Kalau burp pun sikit-sikit je. Sebab aku punya ulu hati dah ketat kan. So ada juga bagi aiskrim. Ya. Siapa tu? Ino. Okay, tak boleh. Aku cari berbual lah. Tak jumpa lah. Yeah, my baby panda here. Thank you for coming You miss mommy? You miss mommy tak? Everyday you cari mommy ke? Kiss mommy. Sayang mommy sikit. Sayanglah mommy sikit. I love you. Say get well soon, mommy. Ambulans. Hari-hari je lah datang kan? Ui, Nani, nanti jatuh. Letak bawah dulu. Sangkut, kau sangkut. Comot. Dia tak? Mami, Bila? Mami, I'm going Tanda dah? I want to go. Siapa ambil tak? Where? Mami dulu. Sekejap. I love you. I love you. I love you so much. I love you so much. Yeah, jap. See what happened to mommy? What happened to mommy? Mommy pain. Yeah. What is this? This one is for oxygen. Oxygen, mommy have to breathe in and breathe out. Okay? You know what's this? You see that? Got. Dia kasar-kasar sikit. Dah 3 kali dah aku makan bubur macam ni. Muak. Hey guys, selamat petang. Hari ni hari keempat. Sepatutnya doktor tak bagi balik lagi, tapi aku nak balik. Kita macam biasa, diet kita bubur hancur. Sebulan lah kena makan macam ni. 2 minggu lah, 2 minggu liquid diet. Minggu liquid diet, lepas tu lagi 2 minggu makan lembik. Lepas tu baru boleh makan macam biasa. Now tengah tunggu suami saya. Tengah tunggu nak berak juga sebab sakit perut nak berak. Dia dah bagi semua ni, bagi ubat semua. So it's time to recover. Okay guys, kita nak balik dah. Masih sakit lagi, perut saya masih kembung. So ya, kita recover kat rumah pula. Kena jaga makan kat rumah. Semua macam tak percaya berat saya 55. Nampak? Datang untuk review je. Thank you ibuku dan suamiku menjaga diriku. Ibu macam baru bersalin tu, dia punya rasa perut tu.
Balik dah kita. Nanti kita datang lagi. Datang buat apa? Datang review ni lah. Result. Tak tahu lah. Ya. Saya balik jumpa anak aku. No ETC card is inserted. Sampai dah rumahku, syurgaku. Melian, Assalamualaikum. Tidur. Dua-dua tengah tidur. Okay, so ni tarik my April kan. Lepas tu ni aku punya diagnosis GERD with esophagus. Macam mana tak aku nak sebut. Ada GERD due to hiatal hernia and gastritis. Ni aku punya surgery yang aku dah buat, laparoscopic fundoplication. And then aku kena start liquid diet for 2 weeks. 2 minggu aku kena liquid diet. Doakan saya kuat guys. First meal saya balik rumah, saya makan Cerelac guys. Makanan baby. Tapi aku memang suka Cerelac ni pun. I'm back guys. Setelah 7 bulan post OP, aku buat operation hiatal hernia repair untuk GERD and fundoplication. So inilah badan aku lepas operate. Masih sama sebelum operate, cuma sekarang aku dah start main gym. So aku punya berat badan bukan berkurang, makin tambah. So ni dia bukan makin berkurang, makin bertambah. Nampak tak? 57. So meh aku nak cerita apa yang aku lalui sepanjang aku punya recovery. Okay, by the time aku balik rumah daripada hospital and so on, kita dah start kena liquid diet. Okay, disebabkan masa tu berat aku memang dah 55 and aku rasa memang aku dah kurus sangat dah time tu. Aku call kakak aku. Kak, macam mana ni kak? Doktor kata nanti berat adik makin turun sebab buat liquid diet. Tak boleh nak makan banyak. Adik tak nak kurus dah. Adik dah kurus dah kak. Tak nak je tinggal tulang. Okay, sebab kakak aku kan ada kelulusan dalam bidang dia punya makanan, fitness. Lagi satu dia nurse and so on kan. So dia cakap, apa kata setiap kali kau blend kau punya bubur tu, kau letak good fat macam butter, kau letak butter sikit, kau letak avocado, benda-benda yang tinggi fat lah tapi good fat. So tak adalah berat kau turun banyak sangat. Aku start lah ya. Cuma aku nak bagi tahu first week dengan second week untuk fasa pemulihan tu memang sangat rough gila. Aku rasa macam ya Allah, kenapa aku buat operation ni. Sumpah aku punya perut bloated. Aku tak boleh nak sendawa sebab dia dah ketatkan dah esophagus aku. So bila dah ketat, aku hanya boleh kentut sahaja. So doktor kata aku tak boleh sendawa mungkin like 2 bulan 3 bulan. Tapi untuk aku tak sendawa selama 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi orang lain ada yang lagi cepat daripada tu, bergantung kepada individu kan. Then perut aku memang bloated gila. Aku kena relax, aku kena banyak berjalan, baru aku dapat kentut tu pun dah lega sebab bloated yang keras sampai aku nangis. First dengan 2 week yang masa fasa sakit tu. And then setiap kali kau makan, kau akan rasa stiff dekat sini sakit, tak tahu mencucuk-cucuk, tak tahu kenapa dekat bahu kau lepas makan. So kau kena banyak bergerak untuk keluarkan angin tersebut. Kau tak boleh paksa kau sendawa tau, sebab benda tu dah ketat. Doktor dah ketatkan saluran esophagus tu kan. Then aku teruskan macam biasa fasa pemulihan aku makan benda yang blended, aku tambah fat and so on. Tapi aku memang makan banyak kali sebab aku takut gila aku turun berat badan. Sebab time tu dah nak raya. Mak memang dah diet untuk pakai baju XS. Memang dah dapat pakai baju XS. Lagi pula operation, doktor kata akan turun lagi. Aku tak nak. So aku makan 6 kali sehari bubur tu. Aku makan sikit. Aku memang kena makan sebab aku ada gastrik korang. Severe gastric dengan GERD stage 4. So nak tak nak aku memang kena makan setiap masa. So bila aku buat macam tu, berat aku 2 minggu pertama tu dia turun. Tapi tak turun banyak. Dia turun 2 kilo je. Dah turun 2 kilo tu aku dah gelabah dah. Aduh, dah jadi 53 ni, macam mana ni kan. Aku teruskan. Aku tambah lagi fat supaya
tinggi kalori. Kau faham tak? Dia makanan semua ni kan bergantung kepada kalori kan. Kau naik ke kau turun kan. So aku tinggikan kalori lagi. Pap! Ngam-ngam sebulan lebih kan. By the time aku nak pergi check up lagi sekali, update dengan doktor, time tu berat aku dah jadi macam asal balik 55. So aku turun 2 kilo sepanjang recovery 2 minggu dan 2 minggu lebih tu. Dan aku naik balik jadi 55 balik, sebiji macam sebelum aku buat operation. So aku pergilah check up recovery. Aku pergi check up, doktor tengok semua result semua, dia terangkan so on kan. Tapi gastrik aku masih ada lagi sebab gastrik aku teruk kan. Tapi GERD tu dah berkurang, dah start berkurang. Awal-awal lepas operation dia tak terus hilang kurang, tak terus hilang. Dia makan masa sebab perut kau baru nak adapt Fundoplication ni bukan potong perut ke apa tak ada kena mengena tak ada kena mengena. Ni untuk orang yang sakit GERD, dia ni dekat bahagian esophagus ni, penutup ni kan saluran makanan. Bila kau telan, patutnya dia buka, dia tutup. Tapi orang yang ada GERD ni dia terbuka je sebab tu lah asid dekat perut tu naik atas. Tu yang jadi GERD, pedih, sakit dada, sesak nafas and so on. So bahayalah kalau biar lama sini boleh jadi kanser. So aku ambil keputusan untuk aku operate. So operation yang doktor buat tu, doktor hanya ketatkan balik supaya dia dah tak longgar. Itu sahaja. Dia tak ada potong-potong perut ke apa. Itu nama, ada sebelum ni aku tunjukkan apa, fundoplication hiatal hernia kan. Itu lain Selalu orang confuse, bariatik ke apa. Lambat lagi aku nak bariatik. Kau tengok sebelum operate aku dah kurus macam mana. Aku memang jaga makan sebab aku ada GERD dah 4-5 tahun. So nak tak nak aku kena jaga makan sebab kalau aku tak jaga makan, weh, sesak dek. Overthinking, anxiety semua datang. So tak pelik macam mana aku ni boleh maintain berat badan aku kurus sentiasa walaupun aku dah beranak. Sebab aku memang kena jaga makan. So kan kita punya ni dah tertutup kan. Bila dah tertutup, aku tak boleh muntah, aku tak boleh sendawa and so on. Ambil masa. So doktor tengok semua dah okey kan. Lepas tu dia tengok berat aku. Sebab sebelum kita nak jumpa doktor, of course kena timbang berat, kena check up lah darah semua kan. Apa tu? BP semua kan. So doktor tengok, berat awak masih sama aku macam ya doktor. Selalunya patient saya yang buat hiatal hernia repair, fundoplication semua ni, biasanya diorang memang turun berat badan banyak tau. Sebabnya diorang tak lalu nak makan, sakit. Macam mana awak boleh maintain Saya takut kurus doktor. Sebab saya dah memang kurus. Kalau saya kurus lagi, tinggal apa je doktor? Tinggal kulit je tinggal. Doktor tu pun gelak. Aku cakap lah dengan doktor tu, saya tambah good fat, tambah lebih kalori, tinggi kalori supaya saya tak turun banyak berat badan kan. So doktor tu macam, okey. Tapi time tu gastrik aku masih ada lagi kurang. So aku nak tak nak aku kena jaga makan setiap kali. Aku kena memang makan sentiasa. So by the time dah makin lama kan, aku dah start boleh makan benda-benda yang lembik-lembik. Lenyek-lenyek pula. Macam baby. Dah makan benda yang lenyek-lenyek. Lepas tu aku start bertukar kepada lauk. Tapi still ada. Berbulan-bulan dia punya stiff dekat sini. Dekat sini masih ada. Sini yang seksa tu sebab doktor kan tarik kita punya kerongkong ni. Sebab perut kita dah bergulung ni atas. Dia pergi letak kat bawah balik kan. Di mana tempat asalnya kan. So bila dah operate ni, still kena jaga juga. Kadang-kadang aku termakan juga banyak-banyak. Tapi tak ada apa. Cumanya gastrik aku je lah. So now dah 7 bulan. Apa yang aku cakap, bulan ke-3 dan bulan ke-4 macam tu, aku dah start boleh makan macam-macam. Benda yang aku tak dapat makan dulu sebab aku takut trigger gastrik. Aku takut aku dah boleh makan. Aku dah boleh makan pedas sebab gastrik aku time tu dah start okay. Now datang balik gastrik aku sebab aku makan ubat anti-inflammation untuk tekak aku ni. Hari tu infection. Ubat tu kuat gila weh. So terus jadi gastrik balik. So aku nak kena jaga balik. Gastrik tu dia macam sakit belah kiri kan. Tapi GERD memang totally aku boleh cakap memang tak ada lah. Tapi still doktor kata suruh jaga makan juga. Jangan teruskan habit yang macam yang lama. Sebab dulu aku memang jenis suka makan banyak. Makan banyak, lepas tu sampai muntah-muntah aku makan sebab aku takut membazir. Lepas tu aku makan terus baring. Lepas tu stres lagi. Habit itu yang sebab jadinya GERD tu, kau faham tak? So sekarang dah 7 bulan total pemulihan. And then bulan lepas aku baru start gym. So kalau korang tengok aku, sekarang berat aku dah 57. Mak dah start gym dah pergi gym, nak hidup sihat, lari and so on kan. And aku notice bila aku banyak berlari, aku punya sistem pencernaan tu jadi lancar tau. Aku boleh kentut and so on. So nak tak nak memang kena aktif korang. Memang kena aktif. Aku tunjuklah kat korang
parut aku lepas aku operate. Sekejap. So ni perut aku yang sekarang. Sama je guys. Okay, ada parut 1, 2, 3, 4 dekat pusat and then 5 dekat atas ni. Parut ni pun tak nampak sangat sebab aku punya perut pun memang berbintik kan. Tapi parut tu tak menjadi masalah untuk aku. And sekarang aku boleh enjoy any food yang aku suka. Cumanya aku still control. And then aku dah start workout sekarang kan. So aku kena banyak makan sebab aku nak bina otot pula guys. Aku nak bina otot sekarang. And then aku banyak running. So far alhamdulillah lah. Lepas buat operation tu aku dapat macam feel the life again. Tiba. Sebab aku dah dapat makan apa yang aku nak. Dulu aku tak boleh makan tom yum kan sebab masam and so on kan. Now dah boleh. Cuma now sebab tengah gastrik balik. So aku kurangkan. Apa pun sekarang aku cuba untuk kontrol juga aku punya makan tak macam habit macam dulu lah. Dulu kan tak jaga makan. Dulu buat challenge, buat ramen pedas lah, apalah. Lepas tu makan banyak-banyak lah. So korang jangan jadi macam tu. So far bagi aku worth it ke tak untuk buat operation hiatal hernia repair? Yes, worth it. Kalau kau punya dah memang tahap 4. Macam aku, stage 4 memang dah longgar. Sebab doktor kata, dia takkan boleh ketat balik. Muscle tu memang dah lemah. The only way is operation. Walaupun aku punya simptom GERD memang dah berkurang sebelum aku operate. Tapi dia boleh jadi juga. Sebab aku kadang-kadang yelah nafsu kan. Nak pantang 24 jam. Aku makan juga. Lepas tu attack balik. So aku tak nak benda tu. Bila aku tidur pun, sebab benda ni kan dia terbuka. Bila dia terbuka, tidur pun asid tu boleh naik atas juga. Walaupun simptom aku dah berkurang sebab aku jaga makan. So aku ambil keputusan untuk operate supaya asid tu tak naik atas. Dan aku tak adalah rasa sesak-sesak dada dah. Macam tu. Dulu kalau boleh aku tidur 40 degree macam ni. Bukan 90 40 macam tu aku tidur. Sekarang aku dah boleh tidur macam biasa dah. Overall kalau tanya aku dia punya rate kesakitan sakit. Dia punya tebuk tu tak sakit. Tapi yang sakit tu side effect dia yang dekat dada. Tapi sekarang overall alhamdulillah most likely semua dah hilang. Sometimes je. Tu pun jarang dah dia datang dah. Macam stiff dekat bahu and so on kan. Tapi semua okey dah. Alhamdulillah. So siapa yang planning untuk buat, jangan takut. Cuma 1 ke 2 minggu pertama nak recover tu memang sakit dah mampus. Tapi tak apa untuk kesihatan kan. Untuk kita punya ni. Tapi parut tu memang tak sakit. Dia cepat gila sembuh parut tu. Yang kau rasa tu rasa dekat dada. Nak menelan tu susah sikit awal-awal tu kan. Lama-lama dah okey. Sekarang aku dah boleh makan macam biasa. And aku pun dah boleh makan banyak-banyak. Tapi aku tak nak jadi benda balik. So sometimes aku termakan jugalah. Banyak-banyak kan. Tapi aku banyakkan bergerak lah. Banyakkan bergerak. Kan. Dia kena aktif je lah korang. Kena aktif. Awal-awal tu je akan rasa macam seksa sikit. Lama-lama mesti akan okey. So far alhamdulillah. Saya bersyukur atas nikmat yang Tuhan bagi. Semoga kita semua terus sihat. Dan jagalah makan kita. So tu je lah journey aku. So nanti kalau ada apa-apa lagi aku boleh share kat korang. Kalau korang ada soalan pasal GERD ke apa benda semua ke, korang boleh beritahu. Aku kan GERD ni kan dah lama kan. Dah 4-5 tahun. Dia sekali anxiety tau. Sampai nak pergi hospital tau. Ingat aku sakit jantung lah. Apalah kan. Banyak lah. Orang yang ada GERD dia tahulah macam mana seksanya. Dia sekali anxiety dengan otak-otak kau macam laru So aku buat ni untuk kesihatan aku. So alhamdulillah. Terima kasih. So kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh tanya je dekat komen. Okay. Bye.